Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, tuan-tuan. Lama kita tak bersua bertemu kita lagi di Amber Channel. Kita berkongsi sikit pasal Steamer, tuan-tuan. Okay, basically perkongsian kali ini adalah berkenaan dengan head unit Android player. Basically player ni saya dah install lama lah. Tapi hari ni dah saya install dia punya frame kat tepi tu. Basically frame yang lama ada masalah, tuan-tuan. Frame lama ni kita ada isu dengan dia punya ni pecah patah dia punya dia punya frame kat atas ni. So dia memang jenis yang mudah patah sebab mungkin sebab dia punya faktor aging ni pecah. Mungkin dia bila hujan panas panas kan, bila kita parking tempat panas dia pun dah mudah patah, sangat mudah patah. Okay, mungkin sebab umur dia pun dah lebih 10 tahun yang saya tengok mudah patah. So kesian juga kalau kita pergi dekat tukar Android player, lepas tu tengok-tengok bila dia buka je patah kan. So kita marah dia punya owner kedai yang tak boleh, sebab dia memang barang ni memang sangat lembut so tak boleh marah kat installer kat kedai aksesori . So bila saya beli kotak tu, datang kotak macam ni saya beli dia punya frame tu, datang sekali kotak macam ni, fragile dan tak mudah patah. Ini frame asal, bukan frame asal lah, frame untuk Android yang tu, Android 9 inci tu. So ini frame asal dia. Yang ni kuat lah dia punya tapak dia ni. So tak apa, yang frame ni saya simpan dulu untuk maybe nak pakai lain kali ke apa kan. So kita simpan lah. Tapi mungkin untuk estima tak praktikal untuk simpan lah, sebab kita dah ada satu model aksesori yang standard yang dia orang jual. So kita boleh pakai ni sebab lagi kuat lah dia punya dia punya frame tepi tu lagi kuat. So kalau kita beli yang ni, dia akan bagi sekali konektor ni standard untuk estima. So yang ni akan masuk dekat dekat Android player. Yang ini kita akan cucuk kat mana konektor yang ada dalam estima tu lah. Boleh masuk semua. So kalau kita install je direct macam ni, yang ni kita akan boleh play macam biasa lah estima ni. Cuma dia takkan ada untuk konektor ke ni. Kalau kita pakai basic lah, dia tak akan pergi ke sini dan dia tak akan bawa ke reverse camera. So dua tu tak akan function kalau kita pakai standard ni je. So untuk enablekan function dua ni, kita kena ada kena buat bypass sikit lah dekat konektor ni. Okay, sebab saya dulu pergi dekat aksesori dia dah buat. So saya tukar je lah sebagai konektor asal yang dia dah ada tu, sebagai asal, cuma saya tukar frame tepi tu je lah. Gitu. So saya share sikit macam mana keadaan dia di dia punya look and feel dekat depan ni. So saya pakai kabel ikat. Okay, saya tak nak skip lah video ni, pakai continue je lah. Okay, nampak hanger kat belakang. Ni kelebihan Steamer. So untuk kali ni, cuba kita tengok betul-betul kat area ni kan, dia ada gap sikit. Saya boleh masukkan jari ni gaps. Jari kat sini saya boleh masukkan jari. Sama lah sampai sini tapi color dia kat dalam ni, color asal dia macam ni. Tapi saya dah tampal dia punya stiker macam dia panggil carbon So saya tampal jadi macam cantik lah sikit So cuma gap dia kat atas ni masalah kita ni. Gap kat atas ni nampak sikit lah, sikit sebelah sini. So sini tak boleh nak tampal dia punya stiker sebab dia tembus ke dalam kan. Tak apa, nanti saya cari span yang kali hitam tu, saya akan masukkan kat atas ni. So nanti akan nampak black semua. So cantik lah. Okay, so yang penting frame ni tahan lasak sikit sebab dia baru kan. Tak ada umur dia, tak adalah berpuluh tahun kan. So the original dia berpuluh tahun. So ni okey lah, hopefully dia tahan lama sikit lah. So semua function lah. So alhamdulillah, so kita try sekali. Betul tak boleh tak jalan dia punya ni player ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah on, dah jalan. Dan kita tengok dia punya tu. Sorry lah, dia punya player ni agak bukan teruk sangat. Dia punya tu spek dia okey sikit lah, pertengahan lah, medium. Dia 2GB RAM, 8GB ROM tak silap.
So adalah kita boleh install something kat dalam ni jugalah. So kita try tengok dia punya bunyi sikit, tengok. So sebenarnya confused juga saya nak beli ni. Saya risau saya tak boleh pasang yang 9 inci player ke dalam 10 inci punya frame. Rupanya boleh. So skru kat dalam ni ada 4 biji, kita boleh lekatkan dekat frame ni guna lubang asal player ni. So dia fitting dia cantik lah, boleh masuk je. So selesai masalah casing 10 inci, Android 9 inci yang tidak pernah ada orang share lagi ya. So saya share untuk sesiapa yang berminat untuk tukar dia punya frame ni, beli je, install je, tak ada masalah tau. Memang dia boleh suit dengan 9 inci Android player ni. Cuma ada lubang macam ni saya cerita, ada lubang sikit tepi ni, you tampal sikit stiker. Kat atas ni mungkin letak span sikit sebab nak tampal stiker tak boleh, span hitam. So itu saja perkongsian kali ni tuan-tuan. Kita bertemu kita lagi di channel next time. So selamat berhari raya. Assalamualaikum.